Saya tahu, pernah tak terfikir macam mana sebuah kapal kargo ataupun kapal gergasi beratnya beratus ribu tan tu boleh kesan objek di dalam laut untuk dia ngelak lah, tak silanggar lah, tak silanggar. Contohnya macam bongkah ais dalam laut Contohnya kalau waktu musim sejuk, bongkah ais yang besar tu, macam mana dia boleh kesan benda tu. Dan ataupun ada objek lain ke, macam kapal selam bawah dia ke, tak sewi berlanggar. Macam mana kapal-kapal besar ni dia boleh detect? Pernah terfikir tak? Pelik Jawapan dia bukanlah kerana kapal selam tu dia ada lapu suluh besar kot dalam laut untuk tengok semua tubuh laut. Tapi jawapan dia dan rahsia sebenar dia hanya ada pada seekor kelawar aja. Macam mana tu? Cuba tengok video ni. Pasal tak dalam video tu nampak kelawar tu macam marah kan? Sebenarnya kelawar tu bukan marah. Dia sedang menembak laser bunyi. Apa fungsi laser bunyi ni? Laser bunyi tu fungsi dia adalah untuk menentukan keadaan permukaan di depan dia. Biasanya dia akan scan lah keadaan sekeliling dia tu, sama ada penghalang atau tidak, ataupun untuk dia mengesan mangsa dia untuk cari makan lah. Contohnya binatang-binatang kecil, serangga-serangga kecil di sekitar dia. Jadi itu fungsi kelawar tu mengeluarkan bunyi tadi. Pasal tak bunyi dia? Macam bila dia menghadap pada kamera tu, bunyi dia sangat kuat. Tapi bila jauh sikit pada kamera tu, dia macam tak ada bunyi sangat lah kan. Tapi sebenarnya bunyi ikut yang betul, kalau kelawar ni dia mengeluarkan gelombang bunyi tu, frekuensi dia memang manusia tak dapat detect. Bunyi dia tu sangat halus lah. Makna frekuensi dia sama-sama dia saja boleh detect. Tapi dalam video tadi seolah-olah kita dengar satu gelombang tepuh pada pendengaran telefon tadi. Kayak bunyi macam hebat ni. So, apa yang hebat kat sini sama juga dengan sistem yang digunakan oleh perkapalan. Mana kata dia menggunakan satu gelombang iaitu sonar. Dia akan tembak di bawah lautan untuk mengesan sesuatu objek di dalam dia. Macam mana fungsi dia?